Tadi saya dah jumpa sekali. Kakak ni tak pernah sediakan meja lain. Ada sebab apa? Tadi kenapa dia tak ada? Pengajian kan duduk kat sana. Dia perempuan sini, kamu situ. Perempuan dekat sini, tak boleh duduk macam situ. Macam mana dia duduk? Tadi rumah. Dia bukan makeup. Aku tak faham. Jadi di sini ya. Pasal itu. Nanti saya nak jadi semua Betul. bagus. Kalau untuk sama-sama kita menyaksikan secara akad nikah sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Semoga pasangan ini akan diberkati oleh Allah SWT. Perlu dijaga masing-masing sebagaimana sabda Rasulullah SAW dengan suami, isteri dan taat kepada perintah suami selagi tidak canggah dengan muka isteri. Suami tidak boleh menghina isteri. Suami wajib dinafkah zahir dan batin dan isteri. Fa'uladuhu abarah wa khudlatuhu salih wa ayakun rizqu fi baladan yang baik aina waladan dan akan pada yang baik. Yang keempat, rezeki yang ada dalam negeri pastikan bahawa rezeki yang halal. Astagfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekejap. Siapa ni lah? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rusli bin Zulkifli. Ya, saya. Aku nikahkan kau dengan anak nikah dengan anak kandungku Siti Nurbalqis binti Abdul Latif dengan mas kahwin RM300 tunai. Aku terima nikah Siti Nurbalqis binti Abdul Latif dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Ya. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qadda wal bidada kama taja'alta min baini 'ibadik wa anbiya'i kama allafta baina Ibrahim wa Musa wa Harun. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي اجمعين. الحمد لله رب العالمين. Tabarakallah minkum. Adalah saya Muhammad Rusdi bin Zulkifli dengan ini bertakdik bahawa jika saya tidak bermuasyarah yang ma'ruf dengan isteri saya Siti Nurbalqis binti Abdul Latif, sama ada saya meninggalkan dia dengan sengaja atau paksaan, atau dia meninggalkan saya dengan paksaan selama 4 bulan Qamariah berturut-turut atau lebih, saya atau wakil saya tidak memberikan nafkah kepadanya selama 4 bulan Qamariah berturut-turut atau lebih, dan dia tidak disabitkan nusyuz oleh mana-mana mahkamah syariah, atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya, penganiayaan atau darar syar'i
terhadapnya, dan apabila dia membuat aduan kepada mahkamah syariah dan jika sabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan dia memberikan kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya sebanyak RM10 atau senilai dengannya, maka ketika itu bertalaklah dia Siti Nur Balqis binti Abdul Latif dengan talak khul. Khul ataupun Boleh. ataupun talak. Tapi atas nama saya. Tidak semestinya 3 perkara berlaku baru boleh buat aduan. Salah satu pada 3 pun boleh buat. Okey, tak tahu. Sebab kalau nak buat. Begitu juga dah berlaku 3 perkara ni, isteri tak mau buat aduan, dia tak sayang kepada suami. Ada jawapan tu. Cuba maka terpulang kepada isteri. Boleh faham? Ada. Boleh. Cik. Satu je. Sini lah. Tanya je. Ada. Acu, dah eh. Dah ada ke? Macam ambil gambar family je. Itulah, tak tahu tu yang tak tahu tu. Cu tanya, abang buat apa? Abang buat video je. Lalu video je. Oh, dia tak boleh klik gambar. Gambar dia. Tak apa, abang tu dia. Sabarlah. Makan. Adik makan. Makan dulu. Makan dulu. Kejap je. Video.